Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan kerahmatan dan bulan keampunan. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah bulan mendidik jiwa, membina takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang Muslim, tanda seorang Muslim yang sebenar mesti merasa gembira menyambut Ramadan dan teruja melakukan ibadah. Merasa rugi jika Ramadan berlalu begitu tanpa amal ibadah. Dan Ramadan adalah bulan kerahmatan dan bulan ketakwaan, yang mana pada bulan Ramadan sesiapa yang berpuasa dengan puasa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepada kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa diwajibkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, yang mana pada bulan Ramadan setiap amalan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 satu amalan 10 ganjaran dan sehingga 700 ganjaran. Tetapi puasa, kata Allah, kecuali puasa adalah milikku dan aku yang akan memberi ganjarannya. Ini adalah kelebihan bulan Ramadan. Kelebihan yang begitu besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan ini dikatakan juga melebihi daripada kelebihan mati syahid, yang mana peristiwa Talhah bin Ubaidillah membuktikan kepada kita. Talhah bin Ubaidillah telah menceritakan satu kisah. Pada satu ketika, 2 orang lelaki daripada Bani Quda'ah datang bertemu dengan Nabi SAW dan ingin memeluk agama Islam. Dan kedua-duanya memeluk agama Islam. Dan salah seorang daripada mereka adalah seorang yang cukup rajin melakukan ibadah. Dan apabila tiba masa seruan untuk pergi berjihad, kedua-duanya menyahut seruan jihad. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang daripada mereka yang kuat beribadah tadi meninggal dunia dan seorang lagi terselamat. Dan Talhah menceritakan pada satu hari dalam tidur dia bermimpi, iaitu dia melihat di hadapan pintu syurga terdapat 2 orang lelaki daripada Bani Quda'ah itu tadi, yang mana datang penyeru daripada syurga, menyeru yang pertama. Yang kedua tadi meninggal dunia setahun selepas daripada yang pertama meninggal dunia dalam perang tadi. Selepas kedua-duanya meninggal, dan ini yang dimimpikan oleh Talhah bin Ubaidillah, yang mana 2 orang tadi berada di hadapan pintu syurga dan datang penyeru untuk memasuki syurga. Yang pertama ialah yang lewat mati, dan yang kedua dipanggil orang yang mati syahid. Dan menyeru kali ketiga, dia berkata kepada Talhah, Talhah, kamu pulang sebab kamu bukan masanya lagi. Jadi para pendengar, peristiwa ini menjadi tanda tanya kepada Talhah. Mengapa bukan orang yang mati syahid dipanggil dahulu untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala? Dan cerita ini diketahui oleh Nabi SAW. Dan Nabi memberitahu bahawa orang yang hidup setahun lebih panjang tadi, dia telah
beribadah pada bulan Ramadan dengan ibadah yang sempurna dan beramal dengan amal yang soleh di bulan Ramadan, dan kelebihannya lebih baik daripada orang yang mati syahid. Iaitu kata Nabi, lebih baik daripada orang mati syahid, iaitu lebih baik daripada, iaitu jauhnya di antara langit dan bumi, jauhnya lebih baik dari orang yang sempat hidup sebulan dalam bulan Ramadan itu daripada orang yang mati syahid. Jadi jelas kepada kita, wahai pendengar, bahawa bulan puasa ini kalau kita beramal dengan amalan yang sempurna, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada ganjaran, bahkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran puasa. Jadi untuk kita rajin beramal pada bulan Ramadan ini, dalam bulan puasa ini, supaya kita tidak berat dan malas untuk beribadah, kita sudah tentu perkara yang boleh menghalang kita daripada malas itu kita kena buang dahulu. Yang mana cerita ini pernah dicerita oleh Hasan Al-Basri, yang mana seorang lelaki datang bertanya kepada Hasan Al-Basri, mengapa aku malas untuk melakukan solat tahajud? Kata Hasan Al-Basri, tidak lain tidak bukan kerana dosa-dosa kamu yang banyak membuat kamu malas untuk melakukan ibadah. Jadi untuk kita rajin melakukan ibadah, mesti banyak melakukan taubat. Jadi ayo, sebelum masuknya Ramadan ini, banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak taubat ini, jadi ringan badan, ringan rajin kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dengan puasa yang ikhlas, puasa yang betul-betul sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keimanan dan kesungguhan, maka akan diampun segala dosa-dosa yang terdahulu. Jadi puasa yang macam mana yang diampunkan dosanya ini? Puasa yang menjaga setiap anggotanya daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan sia-sia. Itulah puasa yang dianjurkan oleh Islam, yang dikehendaki oleh Islam, iaitu menjaga setiap anggotanya kerana takut kepada Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penutupnya, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga supaya kita ini diberi kesempatan yang terbaik pada bulan Ramadan, yang mana doa seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu, ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah kami pada bulan Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah ibadah kami pada bulan Ramadan. Ini doa yang disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Moga-moga Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah dan pintu keampunan kepada kita semua. Marilah kita memanfaatkan Ramadan sebaiknya. Janganlah kita biarkan Ramadan berlalu tanpa kita memohon keampunan di atas dosa-dosa yang telah lalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuching.